Hello Assalamualaikum guys, selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang kepada motor dan juga bukan motor. Welcome back guys. So okay, hari ni aku ada sedikit konten yang melibatkan motor Suzuki Raider. Seperti korang tengok kat thumbnail, barang ni barang baik. Aku akan review dengan korang apakah barang ini. Dia punya kualiti tu aku sangat kagum lah untuk Suzuki Raider, sebab yang aku perasan dia punya finishing tune, dia punya ni tak apa lah, kan kita borak. Lepas aku settle kerja aku, okay? Aku ada kerja sikit. Lepas aku settle kerja dan aku akan tunjuk dengan korang, aku akan review condition dan kualiti rim ni, okay? So jom, tak apa lengahkan masa, jom kita mulakan. Okay, benda apa yang aku cakap tiba-tiba aku ada kerja tu? Ini ialah kode guys. So okay, aku ada jual kode sebenarnya. Aku buat iklan kejap lah Ni dia. Seperti siapa yang tahu dan tak tahu, ini ialah air Red Bull guys. Party Red Bull, okay? So aku jual ni dekat Shopee dan TikTok aku, dan korang boleh dapatkan dekat link di bawah. Kalau siapa berminat, nak support aku, bisnes kecil aku, boleh tekan link kat bawah. Dan korang boleh komen dekat aku macam mana rasa air yang aku jual ni, okay? Dia bukan air Red Bull saja. Okay, macam ni adalah customer punya air. Aku akan packing belakang bonet aku. Senang cakap, ni adalah office aku. Aku akan packing dan aku akan terus pergi drop dekat parcel, okay? Jadi air yang paling famous ialah memang air Red Bull ni lah, okay? Air Red Bull 2 liter, okay? Cara buat dia tak susah, sebab memang dah ada gula. Korang tuang sikit 1/5 air, terus settle. Dah boleh jadi air Red Bull guys. Daripada korang beli satu tin berapa, RM2, RM3 sekarang. Satu botol berapa guys? Tekan link kat bawah, tekan simpan dalam kad. Itu yang penting. Okay, bagi aku buat kerja jap. Nanti kita sambung review rim tu guys. So jom. Sementara aku ada masa sikit untuk aku borak pasal rim apa yang aku nak tunjukkan kat korang ni, okay? Jadi rim yang aku nak tunjuk korang adalah ni. Okay. Ini ialah Superfly, okay? Superfly 4 batang, okay? Jadi rim ni adalah PMP untuk Suzuki Raider. Yang bagusnya ialah barang aku nak tunjuk dengan korang ni, okay? Kotak dia pun seperti korang tengok, dia ada tunjuk siap graf. Lepas tu dia ada apa-apa detail kat tepi ni lah. Nanti aku akan buat close up sikit untuk ni. Lepas tu ni detail belakang macam ni. Dan ni detail untuk ni lah. Saiz yang nak pakai ni 160 depan dan 185 belakang Color chameleon blue, purple, macam tu. Dan untuk rim ni adalah sekali dengan disc, okay? Jom kita tengok dia punya, kita tengok kualiti rim ni Aku sebab kenapa aku buat review ni bukan tempat formal, sebabnya aku sekarang aku nak terus masuk rim ni, masuk tayar baru, okay? Dah masuk tayar baru dan aku terus ke bengkel, sebab motor Rider tu masih kat bengkel, okay? Jadi kan kita tengoklah sekali dengan condition motor tu. Hari ni lah dia. Okay. Jadi untuk Suzuki Raider dapat sekali dengan disc dia dapat sekali dengan disc 4 skru tengah, bearing dan cooler cone, center cone. Ngam. Okay, sekarang aku review lebih detail lah depan dan belakang dia. So sekarang kalau ni dah settle sekarang, aku terus pergi masuk tayar dan kita akan review lebih detail lah. Okay, jadi inilah rim dia. Color pun cun, kena langgan cover set. Korang tengok lah color dia. Okay, sekarang aku tunjuk detail close up sikit. Yang pasti dia sekali dengan disc harga dia. Aku tak tahu untuk Y dengan LC ada ke tak disc, tapi aku rasa macam tak ada, sebab kebanyakannya diorang jual disc rim saja. Bila jual rim saja tak ada disc lah. Disc pakai balik selalunya. Tapi memang terbaik lah. Senang. Raider ni dapat sekali dengan disc. Okay, jom. Settle kerja ni, aku terus pergi pasang tayar. Okay, sekarang aku tunjuk dengan korang tayar apa yang aku pakai untuk setup rim baru ni. Okay, aku dah sampai dekat sekarang Kampung Medan. Kampung Medan tak salah aku, DJ Jadi aku akan tunjuk korang kat mana kedai tu, atau aku letak location kat sini. Okay, sekarang aku pergi kedai Tiang Heng. Jadi kedai Tiang Heng ni yang aku tahu kedai dia boleh consider murah lah sebab aku dah compare harga dia dengan Shopee
harga dia lebih kurang. Jadi nanti aku akan bagi pengakhiran harga dia lepas aku dah pasang tayar ni. Jadi cuba korang komen, korang jumpa kedai lagi murah ke daripada ni? Sebab tayar yang aku pasang ni tayar yang consider tayar agak mahal lah. Okay. Jadi solution dia, aku pasang kat sini. Lepas tu senang, aku terus pergi bengkel kan untuk hantar. Finishing belakang pun nice Ni belakang ni. Okay, so jom lah, aku nak buka ni. Okay, dah settle pasang dah. Sekarang ni selalunya lepas pasang aku akan pump tayar ni sebab dorang akan pump angin tu agak banyak Jadi selalunya aku akan check balik, double check bila angin terpasang, tayar terpasang. Nampak 400 kPa tu, keras gila. Jadi aku selalu akan pump tayar. Kalau daily aku akan buat 220, kalau long distance 200 saja. Okay, kan aku akan tunjuk result dengan korang. Result aku akan tunjuk korang tayar apa aku pakai. Dah pasang. Bunga tayar famous ni lah. Adik aku memang suka pakai tayar ni, iaitu Pirelli Diablo Rosso Jadi depan macam biasa aku akan set up 70-90. Belakang adik aku dia request 80-90. Jadi bila dia punya side by side tu tak teruk sangat lah, tapi belakang nampak besar finishing memang lawa Okay, dapat sekali dengan disc part screw ni, Superfly punya. Dapat sekali bearing, center cone tengah dapat, center cone dah panggil, center bush. Lepas tu finishing engineer in Malaysia. Ni memang buatan Malaysia lah, setahu aku lah, Superfly ni. Lepas tu dia ada engraving belakang, Project X dengan Superfly, ada one fly. Lawa lah. Okay, jadi total cost untuk tayar ni ialah 280. Okey ke harga dia 280? Pada aku dah okey lah sekali dengan tubeless depan ni. Allah, mana dia tutup. Sekali dengan tubeless chrome ni. Tubeless chrome ni tak tahu berapa ringgit, tetapi total 280. So aku rasa tayar dia dalam 120. Nanti aku check dan dia punya harga kat sini lah. Aku akan letak kat sini dekat kedai tu. Lawa. Okey, so sekarang aku nak pergi pasang dekat motor dan kita tengok result lepas pasang nanti. Okey. So okey, aku dah sampai bengkel dah. Hari gelap sikit, mungkin video aku agak sedikit gelap jadi aku minta maaf So okey, masing-masing sibuk. Jadi inilah dia, motor adik aku dah siap untuk spek baru. Kira aku anggap dia stage 1 lah Jadi kalau korang nak tahu motor ni buat apa, korang tunggu next video, atau video ni keluar dulu, aku tak tahu mana satu. Tapi aku rasa video modi ni akan keluar next video. Jadi ini next video, sekarang aku nak fokus kat sini. Okey. Jadi macam ni. Dan ni member aku dah cabut. Yang ni rim lama dia aku try angkat tadi. Okey, aku try angkat. Okey, ni rim standard dia Rim standard dia dengan rim Superfly ni Yang ni, yang aku terkejut ni, berat weh. Padahal tayar sama. Yang ni tayar sama, size sama. Tetapi Superfly ni lebih ringan Aku tak boleh nak tunjuk korang berat dia berapa. Tetapi dari segi rasa dah tahu dah, memang yang standard ni sebenarnya berat. Yang standard ni berat. Lepas tu yang Superfly ni ringan. Okey, aku try angkat 2 jari. Boleh angkat lah 2 jari. Yang ni aku nak angkat 2 jari, merana mat. Merana. Okey. Jadi aku akan pasang yang, aku rasa yang senang aku akan pasang yang depan dululah. Pasal saya sibuk. Jadi aku akan pasang yang depan dan kita tengok result yang depan. Dan yang belakang sekarang kita try pasang lah. Okey, kita fast forward je sebab dia PMP je, jadi tak ada apa sangat nak aku explain. Jadi semuanya plug and play, kita cabut pasang je. So kita try pasang yang depan dulu, jom. Okey, aku ada kira nak add on. Yang ni sebenarnya patah ni. Mana patah. Jadi adik aku dah beli baru ni. Yang ni aku tak tahu ori ke tak. Aku rasa ori ni. Ori. Jom. Tak. Yang ni sama je, tak ada beza. Cumanya beza dia baru lah. Ni. Allah, color berkilat betul ni. Okey. Jadi kita akan pasang yang baru ni sebab
Rim nak cabut dan kita akan ganti terus lah dengan yang baru ni. So jom kita pasang. So alhamdulillah, settle Wah, tiada sangkut, brake dah tekan, settle. Settle, mari kita tengok depan pula. Ngam, makan habis lah. So yang ni yang saiz rider 28 lebih tak silap aku ke 29. Tak tahu lah saiz apa. Okay, settle. Nanti kita review dalam terang pula. So okay, selepas berminggu-minggu aku senang cakap aku test lah aku test motor adik aku ni. Alhamdulillah, untuk rim Superfly ni alhamdulillah sangat mudah pasang. PMP semua memang plug and play lah. Korang transfer terus masuk dekat motor. Okay, tak ada modified, tak ada nak kena potong bus ke apa, tak ada. Sangat cantik So okay, lepas beberapa minggu okay, cerita dia dah beberapa minggu baru aku buat finishing untuk motor ni. Sebabnya ialah aku nak test dulu betul ke tak ada problem bila masuk dekat rider ni. Adakah betul-betul bearing pun cantik, masuk pun cantik. Okey, jadi inilah kejadian dia. Memang cantik Mau tengoklah sendiri. Kejadian dia memang cantik. Diberi sekali dengan disc. Disc ni setahu aku kalau untuk rider dia pakai saiz besar iaitu saiz 287. Maaf kalau salah atau aku hashtag sikit kat sini. Okey, PMP finishing cantik lah untuk color motor ni. Kena biru-biru sikit, purple-purple sikit. Memang sangat cantik lah. Okey. Jadi, seperti korang tengok kat belakang ni. Okey. Macam tadi korang tengok, korang perasan aku pakai arm 2 inci. Tapi kenapa aku pakai arm standard ni? Okey. Jadi, sebabnya ialah motor ni mengalami masalah Masalah dia ialah di top speed, di gear 6. Aku perasan motor rider ni gear 6 dia agak lembik. Dia agak mendap sikit lah bila korang nak main RPM 11.5-12. Agak tak berapa cantik lah. Okey. Jadi untuk video yang ni aku rasa video tukar arm ni dulu video tukar arm tu keluar kemudian sebab video ni akan keluar dulu. Alright. Jadi aku akan explain kat video tu lah kenapa aku tukar daripada arm 2 inci yang handsome tu kepada arm standard balik. Okey. Tetapi memang sedap lah. Pada pendapat aku kalau korang nak modi dapat top speed yang keras, pakai arm standard je. Tak payah pening-pening, tak payah nak handsome sangat. Kalau kaki modified lah. Kalau kaki makeup lain. Itu tak dinafikan, korang memang tak perlu fikir masalah top speed ke apa. Yang penting sprocket ngam jalan, bawa gear 6 tu tak mendap. Okey. Jadi alhamdulillah motor pun dah settle. Memang cantik. Memang inilah kejadian dia. Okey. Adik aku pakai 80-90 belakang dan 70-90 depan. Okey. Tetapi kalau korang perasan dia punya mono ni agak tinggi bila dah masuk dengan arm standard balik. Jadi itu kemungkinan punca daripada mono tu baki. Mungkin aku tak tahu. Jadi tiba-tiba nampak tonggik sikit. Tetapi kejadian dia sangat handsome lah. Kejadian ni memang cantik. Okey. Jadi kalau korang nak tukar masuk Superfly dekat rider, aku memang suggest sebab rim memang ringan, masuk pun senang, motor pun auto handsome. Itu jangan buat cakap sebab korang tengok sendirilah. Memang cantik Alhamdulillah memang cantik. Alright. Okay, sekarang aku nak cerita benda betul. Kenapa aku tak ada buat onboard? Okay. Puncanya selepas dah beberapa minggu, dah rembat dah pun, mileage pun dah lebih berapa ribu. Aku rasa ada kot lebih 5,000, 6,000 daripada lepas siap spek stage 1 ni. Okay. Motor ni padam guys. Seperti footage yang ni, aku towing motor adik aku. So okay, hari ni aku bawa GSX tetapi ada sebab. Sebab dia rider kong. Nampaknya rider mungkin jam kot. Tak tahu lah, nanti kita tengok lah apa result rider sebenarnya. Ayam rajuk
Okay, so motor ni padam dan kemungkinan so itu kita akan tunggu next footage. Kita akan tunggu next video. Okay, next video aku akan share dengan korang apa sebenarnya bunyi ni. Bunyi ni datang agak menyeramkan dan makan modal, dan adik aku ada planning untuk motor ni. Okay, so apa pendapat korang mengenai Dream Superfly ni? Cantik ke? Tak ke? Komen kat bawah. Kalau korang nak beli, kat mana adik aku dapat, tekan link kat bawah. Macam biasa, apa-apa barang yang aku tukar, apa-apa barang yang aku share dekat korang, aku cuba letak link kat bawah. Support aku juga untuk aku promote kat korang, guys. Racun itu benar. Alright, so korang nak dengar ke bunyi tu? Aku takut nak start sebab agak aku teaser sikit lah. Kita try. Dan masalah yang kunci pusing tiba-tiba hidup tu masih tak hilang. Cuba korang komen kat bawah. Rider korang ada ke masalah yang sama macam adik aku ada ni? Pusing kunci terus start tanpa tekan butang ni. Tanpa tekan butang ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita try start boleh tak? Adakah jam? Adakah motor ni jam? Okey, motor ni minyak hitam jaga bawah 2000 tukar, bawah 2000 tukar, tetapi dia ada sedikit problem lah. So aku teaser sikit lah untuk korang apakah next project untuk motor ni. Okay, so semoga kita berjumpa lagi di next video. Korang tekan butang subscribe, like dan share video ni kalau bermanfaat untuk korang. Kalau korang rasa video ni buat korang teracun, korang yang game rider standard, takkan ambil standard guys. Main lah modi makeup lah. Masalah enjin ni kita tak tahu adakah sebab modified, adakah barang lama tu failure, barang lama tu rosak, aku tak tahu. Okay, itu sahaja video untuk kali ni. Semoga korang mendapat manfaat, korang mendapat ilham mungkin. Alright, so kita berjumpa lagi di next video. Korang jangan lupa tekan like, komen dan share di bawah. So semoga kita berjumpa lagi di next video guys. So bye, assalamualaikum.